Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam Okay guys, seperti biasa guys, rutin kita setiap malam aku buat part time panda ni. Jadi apa ke nak jadi hari ni, kita tengok lah apa benda yang menarik hari ni. Tapi hari ni sejam suku sejam 15 minit je jadual kita untuk panda ni. Ini pun tak ada masuk order lagi dah. Daripada aku login tadi dah 15 minit dah, tapi tak ada order lagi. Macam sendu hari ni. Aku biasa sebelum keluar daripada rumah aku dah login dah. Selalunya sebelum keluar dari rumah dah masuk order, tapi hari ni tak ada kan. Tengok lah macam mana. Kita round-round lah. Kalau ada, alhamdulillah lah. Kalau tak ada tu, tak ada rezeki lah hari ni. Hari ni dalam masa yang sama aku nak test kamera ni, rekod video tak guna dia punya electronic stabilizer tu dengan yang pakai. Yang aku tengah rekod sekarang ni, aku tak on dia punya electronic stabilizer tu, sebab aku rasa dia bila guna electronic image stabilizer tu, dia akan keropkan gambar tu tau. Dia akan jadi kecil, dia punya white dia tu. Lepas tu dia punya gambar pun jadi tak cantik tau. Walaupun kita rekod 1080p, gambar dia tak cantik aku rasa. Jadi hari ni aku nak cuba kan, cuba tengok tanpa electronic stabilizer, adakah gambar dia lebih baik. Kalau gambar dia tetap sama, maksudnya memang dia punya lens dia tu tak bagus lah kan. Biasalah kamera yang harga-harga B40 ni kan, memang dia akan kualiti akan kurang sikit lah. Macam mana kita nak bandingkan kamera yang harga bawah 200 dengan kamera yang harga 1000 lebih? Mestilah jauh beza dia. Alhamdulillah guys, order masuk. Jom kita pergi pick up dulu. Nanti aku ubahkan setting kamera ni guna electronic image stabilizer tu nanti kita tengok perbezaan on dengan off. Kira daripada awal video ni tadi aku off dia punya EIS tu. Nanti kita berhenti, nanti dia just tengok lepas tu apakah perbezaan gambar dia guys. Oh, dah dekat dah guys, dah dekat dah. Alhamdulillah guys, order pertama ni nampak dalam app kata dah ready lah. Tapi kedai ni sudah sidai. Okay guys, jom kita hantar order guys, Island Hospital. Okay guys, sekarang ni yang ni aku rekod guna electronic stabilizer, electronic image stabilizer ataupun EIS yang ni aku tengah on. Nanti kita tengok perbezaan selepas aku editnya. Aku dah gabungkan perbezaan antara yang tak on dengan yang on. Yang sebelum ni tadi off, yang ni aku on. Electronic stabilizer ni dia untuk kurangkan gegar lah, tapi dia tak sama macam mechanical stabilizer tu lah. Sebab apa, bila electronic image stabilizer ni
dia nak kurangkan gegar tu, dia akan keropkan gambar tu tau. Bila crop, dia jadi ibaratnya macam gambar korang edit, lepas tu korang zoom kan, dia jadi pecah. Bila gambar tu kualiti dia pun memang dah rendah, lepas tu dia crop lagi zoom kan, memang korang tak nampak rupa benda tu dah. Dia akan jadi pecah, hancur. Dia punya pixel dia tu pecah habis. Jadi nanti kita tengoklah macam mana hasil dia. Perbezaan dia sebelum ni memang aku pakai stabilizer tu je. Jadi aku rasa gambar tu macam kurang kan. Sebab apa, bila kalau rekod 2K ke 4K ke, nanti memori tak cukup. Lepas tu aku punya laptop pula dah lembab, mana boleh nak rekod, nak edit video berat-berat. Aku rekod 1080p ni pun 20GB. Kebiasaannya 20GB lah. 2 jam bawa bandar, dia 20GB. Lebih kurang lah. Itu pun dah setengah mati dah aku punya laptop tu. Bila dah ada orang nak sponsor PC ke laptop ke kan. Buat YouTube dah lama lah. Nak dapat sponsor punya susah lah. Hello, bandar? Babali kan? Ya. Thank you. Okay. Okay guys, jom kita cari next order. Pandai banyak mana ni. Susah lah dapat order. Ramai rider pandai hari ni, ramai. Tak ada order ni. Bagi makan kucing dululah. 11.30, 12.30 sejam. Hai. Mai. Okay guys, alhamdulillah guys, second order. Tapi jauh lah kan nak pergi ambil. Ni dekat rumah aku ni. Orang datang Tanjung lah ni, dia boleh dapat order sana. Tapi okey lah, daripada tak ada langsung. Ni RM5, RM5 lebih. Apalah jalan. Sana tampal sini korek, sana tampal sini korek. Tampal korek. Sudah tampal. Lobang korek. Sudah tampal, kontraktor nanti korek. Ini boleh jadi last order lah guys. 2 order yang ni. Ya. Dah lah bandar bayar makin murah. Lepas tu jadual susah dapat. Kalau orang yang kerja full time senang lah dapat jadual. Kita part time nak dapat batch 2 pun susah guys. Dah masuk tahun 2026 ni, delivery rider ni tak boleh dijadikan sebagai kerja tetap guys. Kalau buat jadi part time boleh lah, buat tambah-tambah je orang kata kan. Kadang-kadang ada orang kadang ujung-ujung bulan kan, biasa awal bulan jadi orang kaya, masa time gaji. Lepas tu tengah bulan dia dah jimat sikit dah. Ujung bulan ni dia dah kena cari lubang lain lah. Jadinya kalau orang ada buat bandar, ada buat part time, tak betul lah duit tu. Adalah kan, buat tambah-tambah orang kata. Macam aku lah,
Nak nyukupkan sampai ke gaji tu je duit-duit bandar ni. Nak buat full time memang tak boleh lah dengan dia punya order kurang. Lepas tu upah pantaran tu murah kan. Tak boleh lah. Hantar pergi mana lah agaknya. Dia kalau app bandar ni, kalau kau on auto pick up tu, kau tak boleh nampak dia hantar pergi mana tau. Tadi sebab takut tak perasan order masuk, jadi aku on lah auto pick up tu. Biasa aku tak on, sebab dah hari ni order pun tak ada. Tadi tak ada masuk, aku on lah auto pick up tu. Jadi tak nampak lah hantar pergi mana. Cuma nampak vendor, dekat mana vendor tu je. Tapi RM5 lah. Biasa RM5 ni boleh tahan jauh juga daripada vendor. Sebab apa, Panda dia bayar jarak daripada vendor ke customer je. Dia bukan fikir kita datang daripada mana tau. Dia bagi kita order, sedangkan kita nak pergi ke vendor tu jauh dia bagi. Aku kat Tanjung tadi tu. Boleh kata jarak tu jarak 10 minit daripada Tanjung ke vendor. Anggaran aku lah, anggaran 10 minit macam tu lah. Tapi berhenti traffic light banyak ni. Dah traffic light lama-lama time tu. Sudah sampai. Okay guys, jom kita hantar second order. Sebab dekat je. Padang tembak. Dalam pintu pun nak laju-laju. Laju-laju nak gimana? Nak rakam. Laju-laju nak gimana? Nak rakam. Janganlah laju-laju. Jangan laju-laju, nak rakam. Jangan gimana? Awak, itulah lah, jangan laju-laju. Kita nak rakam ni. Terlalu berat untukku, terlalu keras untuk kau rasakan. Tak seperti keinginan dan harapan. Nasib baiklah dekat. Tapi jarang-jarang lah nak dapat order yang dekat macam ni. Harga RM5. Tapi tu lah nak pergi ambil ke vendor tu jauh. Macam sama je kan. Kalau dan sampai sebelum 12.45 boleh dapat lagi satu order. Tapi kalau ngam-ngam sampai lepas 12.45 tak ada lah, habis lah, balik lah. Sebab apa, traffic light ni pun tak boleh bawa bincang kat ni. Dia pun traffic light ni pun kuajak ni, kuajak. Kereta tak ada pun punya lama. Nak haram ti. Bodoh ti lah. Sampai masuk jalan orang. Kalau dia tahu motor tu tak mampu nak potong kereta tu, tak payah potong lah. Okay guys, settle lah second order untuk malam ni. Tapi dia ada masa 5 minit lagi ni. Tengoklah, kalau ada rezekinya, adalah. Kalau tak ada, kita balik lah. Okay guys, video kita hari ni sampai kat sini dulu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Mungkin video hari ni pendek je. Jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum. Bye bye.